Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam ringkas 3 petang. Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada di beberapa kawasan di Sarawak sehingga 3 Januari. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip memaklumkan kawasan terlibat ialah Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu serta Miri. Dalam pada itu, Met Malaysia memaklumkan 2 gempa bumi berskala sederhana direkodkan di Indonesia dan Filipina pagi ini. Gempa bumi bermagnitud 5.5 melanda kawasan Laut Banda Indonesia pada 11.05 pagi, manakala gempa bumi bermagnitud 5.1 pula melanda rantau kepulauan Filipina pada 10.56 pagi. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan 2 gempa bumi itu. Johor mencatatkan kutipan hasil sebanyak RM2.67 bilion bagi 2025. Jumlah tertinggi pernah direkodkan negeri itu. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata kutipan itu akan terus dikembalikan dalam bentuk pembangunan, kemudahan dan kebajikan rakyat Johor. Malaysia Airports memperkukuh rangkaiannya menjelang Tahun Melawat Malaysia 2026. Ia bagi memastikan proses ketibaan yang lancar, boleh dipercayai dan mesra dengan disokong oleh operasi yang cekap. Pengarah urusannya Datuk Muhammad Izani Ghani berkata pengurusan jumlah trafik yang meningkat menjadi keutamaan syarikat berkenaan sambil mengekalkan prestasi yang konsisten dan boleh dipercayai di semua lapangan terbang. Sementara itu, Kelantan menyasarkan kehadiran kira-kira 12 juta pelancong sepanjang tahun ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negeri, Datuk Kamarudin Mat Noor berkata, sasaran itu realistik berdasarkan rekod tahun lepas yang mencatatkan kehadiran kira-kira 11 juta pengunjung dengan hampir 90% terdiri daripada pelancong domestik. Kutipan zakat Majlis Agama Islam Pulau Pinang hampir mencapai sasaran RM200 juta bagi 2025. Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata sebanyak RM196.54 juta kutipan telah direkodkan, merangkumi harta berjumlah RM187.65 juta pada zakat fitrah sebanyak RM8.89 juta. Luar negara, Taiwan bertekad mempertahankan kedaulatan dan memperkukuh pertahanan susulan peningkatan pengaruh China. Dalam ucapan Tahun Baharu, Presidennya Lai Ching-te berkata, masyarakat antarabangsa memerhatikan sejauh mana rakyat Taiwan memiliki ketabahan untuk mempertahankan diri. Ucapan itu disampaikan 2 hari selepas latihan ketenteraan China. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.